Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan karya The Horse Fair oleh Rosa Bonheur yang dihasilkan pada tahun 1855. Secara ringkasnya, lukisan ini menggambarkan suasana pasar kuda yang sibuk dan penuh pergerakan. Dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan tentang konteks karya, deskripsi lukisan, analisis elemen seni, interpretasi makna karya, serta penilaian terhadap keseluruhan karya. The Horse Fair dilukis sekitar 1852 hingga 1855 di Paris dan menggambarkan suasana sebenar pasar kuda yang berada di Boulevard The Hospital. Karya ini juga dihasilkan dalam era realisme yang menekankan kehidupan harian masyarakat. Rosa Bonheur juga terkenal dengan ketelitian melukis haiwan melalui kajian anatomi kuda secara mendalam. Lukisan ini juga turut menunjukkan peranan Bonheur sebagai pelukis wanita dalam dunia seni yang didominasi oleh lelaki serta menggambarkan hubungan manusia, haiwan dan juga ekonomi bandar dengan kuat dan juga realistik. Untuk deskripsi elemen lukisan ini, dari sudut tekstur iaitu media, cat minyak dan teknik oil on canvas digunakan untuk hasil yang kelihatan hidup dan realistik. Seperti contoh, sapuan cat minyak yang tebal sesuai untuk fokus lukisan, manakala sapuan nipis sesuai untuk perincian halus seperti bulu, otot dan debu. Dari sudut garisan pula, garisan halus dan kasar digabungkan untuk menunjukkan pergerakan dan suasana lukisan. Garisan halus untuk kesan yang lebih realistik dan terperinci seperti bulu dan otot kuda, manakala garisan tebal dan kasar digunakan untuk kesan yang lebih dramatik dan sesuai untuk fokus lukisan. Dari sudut warna pula, pelbagai warna neutral dan warna ton bumi yang digunakan. Ini adalah untuk menambahkan suasana dramatik dan realistik pada lukisan. Bagi kontras cahaya dan bayang pula, ianya digunakan untuk menonjolkan fokus seperti badan kuda yang berotot dan kuat untuk kelihatan lebih jelas. Bagi deskripsi prinsip lukisan pula, dari sudut keseimbangan, lukisan ini menunjukkan langit berawan di bahagian kiri atas lukisan yang berat, manakala saiz pokok yang kecil dan semakin besar dari kiri ke kanan yang menjadikan bahagian kanan tersebut lebih berat. Oleh itu, langit dan pokok tersebut memberikan keseimbangan pada lukisan. Dari sudut ritma pula, didapati pengulangan pergerakan, bentuk badan, kaki dan posisi kuda yang pelbagai tetapi saling bersambung. Ianya menghasilkan aliran visual dan ritma yang menarik perhatian penonton untuk bergerak dari kiri ke kanan lukisan. Dari sudut penegasan pula, kuda putih dan pergerakan kuda hitam yang melompat memberikan penegasan pada lukisan. Warna kuda putih tersebut yang terang dan bukan neutral berbanding kuda lain dapat menarik perhatian pemerhati. Manakala pergerakan kuda hitam yang melompat itu menunjukkan pergerakan dan emosi dramatik pada lukisan, iaitu suasana dan emosi bertenaga dan tegang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aisyah Saliha binti Muhammad Sarudin, N2040040. Hari ini saya akan membentangkan analisis elemen formal bagi karya agung Rosa Bonheur yang bertajuk The Horse Fair. Jadi, aspek pertama yang sangat ketara dalam karya ini ialah penggunaan warna natural atau earth tone, iaitu warna-warna bumi seperti coklat, hitam, kelabu dan hijau gelap. Jadi, di sini mengapa Rosa Bonheur memilih warna-warna ini? Pilihan warna natural ini bukanlah secara kebetulan. Ia bertujuan untuk memberikan kesan yang sangat semula jadi dan organik. Dalam aliran realisme abad ke-19, maklumat utama pelukis adalah untuk merakam kehidupan sebenar secara teliti tanpa sebarang tokoh tambah yang fantasi atau ideal. Melalui palet warna bumi ini, Bonheur berjaya menterjemah suasana berhabuk, bising dan realistik di pasar kuda Paris pada zaman tersebut. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana pelukis bijak memanipulasikan warna untuk mengawal pandangan kita sebagai penonton. Walaupun sebahagian besar lukisan ini suram, Bonheur juga sengaja menggunakan warna terang iaitu putih
pada beberapa ekor kuda jenis Percheron di bahagian tengah. Angka ini mewujudkan satu kontras yang sangat dramatik dan jelas berbanding dengan latar belakang langit yang mendung dan pokok-pokok yang gelap. Kontras yang kuat ini berfungsi dalam dua cara. Pertama, ia secara automatik menarik mata penonton untuk terus fokus kepada subjek utama pembentangan ini, iaitu kuda-kuda tersebut. Kedua, warna putih yang terang ini menyerlah lagi kesan pergerakan yang aktif dan dinamik. Kita seolah-olah dapat merasakan huru-hara dan kepantasan kuda-kuda yang sedang dipacu di atas kembar ini. Akhir sekali, kita beralih kepada aspek pencahayaan dan bayang. Rosa Bonheur menggunakan teknik pencahayaan lembut yang terarah untuk menyinari bahagian atas badan, belakang dan otot-otot tegak kuda tersebut. Teknik ini sangat kritikal kerana kewujudan bayang-bayang yang realistik pada tumbuh haiwan serta di atas permukaan tanah menghasilkan kesan 3 dimensi. Ia memberikan kedalaman ruang yang membuatkan lukisan rata ini kelihatan hidup dan timbul. Secara keseluruhannya, analisis kami mendapati unsur warna dan cahaya dalam The Horse Fair bukan sekadar alat hiasan, ia adalah nadi utama yang menterjemah kekuatan fizikal, tenaga yang meluap dan pergerakan dinamik haiwan gagah ini kepada penonton. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Husaini bin Mak Zulkifli dengan nombor metrik A209873. Jadi, interpretasi bagi karya The Horse Fair yang dihasilkan sekitar tahun 1853 hingga 1855 memperlihatkan satu suasana pasar kuda di Paris yang digambarkan secara dramatik, liar dan penuh dengan tenaga. Dalam karya ini, Rosa Bonheur menampilkan sekumpulan kuda yang sedang bergerak dan berlari dengan bebas sehingga mewujudkan satu suasana yang sangat dinamik serta bertenaga. Pergerakan kuda yang kuat dan sukar dikawal melambangkan kekuatan alam semula jadi, manakala kehadiran manusia pula menunjukkan usaha manusia untuk menguasai dan mengendalikan kuasa tersebut. Dari sudut komposisi, susunan figura kuda yang bergerak secara berpusing dan memenuhi ruang lukisan tadi berjaya menghasilkan satu kesan pergerakan yang sangat realistik. Penggunaan garisan, imbangan serta perspektif memberi tumpuan kepada tenaga dan momentum pergerakan haiwan tersebut. Hal ini telah menjadikan penonton seolah-olah berada di dalam situasi yang sebenar di pasar kuda tersebut. Selain itu, karya ini turut menggambarkan hubungan antara manusia dan alam yang penuh dengan cabaran. Walaupun manusia cuba untuk mengawal kuda-kuda tersebut, tetapi kekuatan alam masih kelihatan lebih dominan. Interpretasi ini memperlihatkan keterbatasan manusia apabila berhadapan dengan kuasa alam yang besar dan sukar dijinakkan sepenuhnya. Ketelitian Rosa Bonheur dalam menggambarkan anatomi, otot dan pergerakan kuda menunjukkan pemerhatian yang sangat mendalam terhadap subjek alam. Teknik ini mencerminkan ciri utama aliran realism, iaitu menggambarkan subjek secara tepat, terperinci dan dekat dengan keadaan sebenar. Oleh itu, karya ini bukan sahaja memperlihatkan kemahiran teknik pelukis, malah menunjukkan penghargaan beliau terhadap keindahan dan kekuatan alam semula jadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ikhwan bin Adnan, nombor metrik A217033. Bagi penilaian dalam karya The Horse Fair oleh Rosa Bonheur, menunjukkan kemahiran teknikal yang sangat tinggi melalui penghasilan anatomi kuda yang realistik dan terperinci. Setiap pergerakan dan bentuk tubuh kuda dilukis dengan teliti sehingga kelihatan hidup dan bertenaga. Komposisi karya ini juga sangat berjaya kerana susunan kuda yang bergerak secara aktif mampu mewujudkan suasana yang dinamik dan sibuk seperti keadaan sebenar di pasar kuda. Selain itu, penggunaan warna bumi seperti coklat, hitam dan kelabu memberi kesan realisme yang kuat serta membantu menonjolkan suasana semula jadi dalam karya tersebut. Teknik cahaya dan bayang yang digunakan turut menambahkan kesan kedalaman dan menjadikan lukisan kelihatan lebih dramatik. Dari aspek emosi pula, karya ini berjaya menyampaikan kekuatan, kegagahan dan tenaga haiwan dengan sangat berkesan sehingga mampu menarik perhatian penonton. Walaupun terdapat banyak figura dalam lukisan ini,
Keseimbangan visual masih dapat dikawal dengan baik dan menjadikan karya kelihatan harmoni. Secara keseluruhannya, The Horse Fair merupakan karya realisme yang sangat berjaya kerana menggabungkan kemahiran teknik, komposisi yang menarik dan penyampaian emosi yang kuat. Sekian, terima kasih.